Antara perkara yang wajib kita periksa sebelum nak simpan emas dekat mana-mana syarikat. Nak tahu apa? Pastikan tengok video ini sampai habis. Like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas, pastikan cek 5 kriteria syarikat emas yang terbaik. Yang pertama ialah syarikat emas yang menawarkan harga per gram yang berpatutan. Yang kedua ialah spread yang ditawar pun nipis. Yang ketiga, kita boleh dapat emas fizikal unlimited stock, berapa banyak yang kita nakkan. Yang keempat, kita kena pastikan juga syarikat emas tersebut ada cawangan yang banyak supaya memudahkan kita sebagai penyimpan emas nak berurusan dengan simpanan emas kita. Contoh hari ni tuan-puan nak simpan emas, nak dapatkan emas, boleh pergi dekat mana-mana cawangan yang berdekatan. Ataupun tuan-puan ada kecemasan nak jual emas tersebut, kita tak perlulah risau sekiranya ada banyak cawangan, boleh pilih cawangan mana kita nak pergi. Tapi sekiranya syarikat emas tersebut hanya ada satu cawangan sahaja, so bayangkan kalau kita bercuti dekat negeri lain ataupun kita ada kecemasan tapi kita berada jauh dengan branch, so agak sukarlah untuk kita nak jual emas, nak dapatkan emas fizikal atau nak dapatkan khidmat daripada staf syarikat emas tersebut pun agak sukar. So tuan-puan, nak lagi mudah, tuan-puan simpan saja dekat Public Gold, sebab Public Gold menawarkan harga per gram yang rendah, spread juga nipis, kita juga boleh dapatkan emas fizikal seberapa banyak yang kita inginkan. Yang keempat, branch Public Gold ni sudah ada di serata Malaysia. Nak dapatkan dekat Johor, Sabah, Sarawak semua dah ada. Malah branch Public Gold juga ada di Indonesia. So memudahkan kita sebagai penyimpan emas untuk berurusan dengan simpanan emas kita. So tuan-puan, macam mana nak mula simpan emas ni? Senang sahaja. Klik saja link dekat profile saya untuk daftar akaun secara percuma dan tuan-puan boleh terus mula simpan emas hari ni dengan serendah RM100 sahaja. Sekiranya tuan-puan ada persoalan nak tanya, boleh kontak saya dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.